Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam perkongsian kali ini, kita akan cuba rungkaikan apa itu penilaian bersepadu pegawai perkhidmatan pendidikan atau senang kita sebut PBPP. Matlamat kita mudah je. Kita nak olah dokumen rasmi ni jadi sesuatu yang lebih jelas, lebih mudah faham dan yang paling penting, harapnya dapat suntik sedikit semangat baru untuk anda semua para pendidik. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, jom kita mulakan dengan kata-kata yang sangat powerful ni yang dipetik terus dari sumber rujukan kita. Cuba kita renung sekejap. Ini bukan sekadar ayat biasa tau. Ini adalah satu pengiktirafan yang sangat tinggi terhadap peranan dan sumbangan anda semua. Tapi, ini yang selalu jadi persoalan kan? Macam mana kita nak ukur sesuatu yang begitu penting? Boleh ke satu sistem penilaian betul-betul menggambarkan nilai dan impak sebenar kerja seorang pendidik? Ini yang kita akan cuba fahami bersama. Pertama sekali, penting untuk kita betulkan mindset kita. Falsafah di sebalik PBPP ni, ia bukan sekadar borang penilaian atau checklist yang kita kena tanda. Cuba bayangkan, ia sebagai cerminan. Cerminan kepada panggilan jiwa anda sebagai pendidik. Dan ia dibina atas dua tiang yang sangat kukuh, amanah dan ihsan. Maksudnya apa? Maksudnya, sistem ni melihat tugas anda sebagai satu amanah yang sangat besar dan ia sebenarnya menggalakkan anda untuk sentiasa berkembang, sentiasa tambah ilmu, sentiasa asah kemahiran. Sebab apa? Sebab kita nak berikan yang terbaik. Baiklah, kita dah sebut pasal falsafah, pasal amanah, tapi untuk apa semua ni? Apakah sebenarnya matlamat akhir di sebalik semua proses dan borang ni? Jawapannya sangat ringkas, tapi sangat mendalam. Semuanya adalah demi mereka, anak-anak murid yang anda bimbing setiap hari. Dan untuk kita capai matlamat tu, ada satu anjakan paradigma yang besar sedang berlaku. Kita sedang beralih daripada model kepimpinan yang lama, yang lebih kepada arah dan kawal, yang berasaskan kuasa semata-mata. Kita bergerak ke arah model yang baru, percaya dan inspirasi, yang mana kita lebih fokus pada manusia dan potensi mereka. Jadi inilah the big picture-nya. Perkara paling mustahak untuk kita faham ialah setiap elemen dalam PBPP, setiap butiran, semuanya direka untuk menyokong satu misi agung ni, iaitu untuk melahirkan generasi anak yang baik lagi cerdik. Okey, sekarang kita dah faham matlamat besarnya kan? Jom kita zoom in sikit. Kita bedah siasat pula alat yang direka untuk bantu kita capai matlamat ini, iaitu kerangka PBPP itu sendiri. Baik, skor prestasi anda secara keseluruhannya bayangkan macam sebiji pie. Bahagian yang paling besar iaitu 90% datangnya daripada penilaian kompetensi profesional anda. Baki 10% lagi yang nampak kecil tu adalah daripada pencapaian sasaran keberhasilan anda. Dan kalau kita pecahkan lagi pie yang 90% tadi tu, kita boleh nampak dengan jelas fokus utamanya kat mana. 60%. Sebahagian besar pemberatnya adalah pada kemahiran. Ini menunjukkan betapa pentingnya skill anda. Diikuti dengan profesionalism sebanyak 30% dan penglibatan sebanyak 10%. Satu lagi perkara penting yang kita kena ingat, proses PBPP ni bukan macam peperiksaan akhir tahun tau. Ia bukan dibuat sekali jalan je. Ia adalah satu kitaran, satu perjalanan sepanjang tahun. Ia bermula di awal tahun dengan penetapan sasaran, kemudian ada semakan dan bimbingan di pertengahan tahun dan diakhiri dengan penilaian akhir. Okey, tadi kita dah sentuh pasal 90% kompetensi. Sekarang, jom kita fokus pula pada baki 10% yang nampak kecil tapi sebenarnya sangat kritikal tu, iaitu sasaran keberhasilan. Jadi, apa sebenarnya sasaran keberhasilan ni? Okey, ia bukan senarai tugas harian anda macam menanda buku latihan atau hadir mesyuarat. Bukan. Ia adalah tentang hasil, tentang impact. Apakah hasil utama yang paling signifikan daripada tanggungjawab teras anda di sekolah? Itulah keberhasilan. Macam mana nak tulis sasaran yang mantap dan boleh diukur? Sebenarnya ada formula 3 langkah yang sangat mudah. Pertama, mulakan ayat anda dengan kata kerja. Kedua, pastikan ada ukuran yang jelas, nombor ke, peratus ke. Dan ketiga, nyatakan sasaran atau matlamat yang spesifik. Jom kita tengok contoh ni. Memastikan itu kata kerjanya. 10 daripada 20 orang pelajar, nampak tak? Ukurannya jelas. Dan sasarannya, mendapat PT6 dalam mata pelajaran matematik. Lengkap, spesifik dan yang paling penting, boleh diukur.
Baik, kita dah zoom in tengok perkara-perkara teknikal dalam PBTPP. Sekarang, untuk penutup, jom kita zoom out semula. Mari kita hubungkan semua proses dan skor ni kepada sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih bermakna, iaitu legasi anda. Dalam kita sibuk mengejar kecemerlangan kerja, ada satu peringatan yang sangat indah untuk kita semua yang datang daripada hadis Nabi. Ia mengingatkan kita tentang 3 amalan yang pahalanya takkan terputus dan salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Dan inilah dia. Inilah kerja anda setiap hari. Setiap ilmu yang anda curahkan dalam kelas, setiap kemahiran yang anda ajarkan, setiap nasihat yang anda berikan, itulah ilmu yang bermanfaat anda. Itulah saham akhirat anda, legasi anda yang akan terus hidup dan mengalir lama selepas kelas tamat. Jadi, di penghujungnya, PBPP ini sebenarnya mengajak kita untuk bertanya satu soalan yang lebih besar. Bukan sekadar apakah skor saya, tetapi apakah impak positif dan berkekalan yang ingin saya tinggalkan untuk anak-anak murid saya? Fikir-fikirkan.